Urusan dengan saya bang, macam mana? Urusan dengan Encik Din mudah. Mudah lah. So dalam 1 bulan Satu bulan dah boleh selesai. dah selesai semua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang terus mengunjungi saya. Dan hari ini agak panas sikit, minta ampun, minta maaf. Aiskrim kita akan tambah lagi 100 batang. Dan ini adalah Ativa. Paling padu adalah atas dia hitam, putihnya bawah. Maka kereta ni adalah full spec of the full. Kita bersama dengan pasangan yang bahagia. Kau tengok di hujung sana, mukanya mungkin bekas pelakon Bollywood. Nama dia paling pelik, nama orang Malaysia. Zalika. Guys, sebab itulah Ayi Flow 88 tak kahwin-kahwin. Baru ni je baru kahwin. Fizi dah buat lari Zalika bertahun-tahun. Jom kita dengar mereka. Assalamualaikum bang. Sorry bang, aku bocorkan rahsia kau. Waalaikumsalam. Nama dulu bang. Fizi. Fizi. Kau tengok Fizi. Yang ni adalah Zalika. Saya nak tanya lah, apa jumpa mana Zalika? Masa dekat tempat kerja. Dekat tempat kerja. Masa buat kerja, yang ni jadi director. Buat Flow 88. Kau kanan, kau kiri. Kau yang kanan, kau yang kiri. Lalah terpikat dengan Fizi. Alamak. Saya nak tanya abang dah, berapa kali abang tackle dia bang? Oi, banyak kali. Banyak kali bang. Memang tak dapat Susah. Sampai merendam dalam toilet kan. Tak nak keluar toilet. Penjarakan diri dia. Itu adalah kisah cinta. Di belakang saya adalah kereta Pro 2 Ativa. So, tang mana abang suka kereta Ativa ni? Kereta ni untuk isteri saya rasa. Kereta dia lah. Kereta ni sebenarnya saya belikan untuk atuk saya. Oh, beli atuk. Atuk beli pada atuk. Okey. So, kenapa kereta ni? Kereta ni cantik lah design dia. Design cantik. Atuk umur berapa sekarang? Atuk dah 80 lebih lah. Semalam saya terima atuk daripada Johor juga bang. Dia suka kereta tinggi. Saya pecahkan rahsia bang. Dia beli kereta color putih kepala hitam. Itu S50 yang saya pakai. Dah semalam daripada Johor. Tabik spring daripada Johor tu. Kepada Mama Kamariah daripada Johor. Dia beli kepada suami dia. Atuknya yang berumur lahirnya 4 tahun 1945. Almost 80 tahun. Dan itu dah kebaikan Fizi. Dia bagi kereta kepada atuk, maka Allah bagilah anugerah dia. Isteri tercinta. Dakapan malam yang bahagia. Urusan dengan saya bang, macam mana? Urusan dengan Encik Din mudah. Mudah lah. So dalam 1 bulan bulan dah boleh selesai. Dah selesai semua. Okey, jom kita tengok dulu. Untuk atuk di luar sana, kau jangan ambil duit di Fizi ni tu. Kau ambil duit aku boleh tak? Boleh. Duit minyak daripada langit turun ke bumi. Cik, ada. Isi minyak untuk atuk Fizi, pakai minyak duit saya. Minggu yang pertama, minggu yang kedua, saya ulang, pakai duit saya. Ketiga, keempat, Zalika kata aku nak isi juga. Ni ada kat sini. Abang kena jelik sikit bang. Sikit je. Ting daripada langit turun ke bumi. Cik. Minggu yang ketiga kak. Isi minyak Ativa, jangan risau. Saya ulang, minggu yang keempat. Wow, semalam nak ambil kereta. Macam mana perasaan atuk tu? Dia tahu ke tak tahu ni? Atuk tak tahu lagi. Tak tahu. Ni surprise Surprise. Zalika yang terkejut. Alamak. Jom kita tengok macam mana ni aku nak bagi pada atuk ni kan.
Pesanan terakhir daripada Fizi bersama dengan Zalika, isteri dakapan tersayang. Teman-teman rakan-rakan nak cari kereta, nak beli kereta, pesanan sikit bang. Kalau nak beli kereta, beli dengan Ciding kan ada. Ciding kan urusan ada. lebih cepat. Lebih senang lah. Lebih senang. Saya nak tanyalah bang, kita dah bermula puasa ni kan. Ucapkanlah kepada rakyat Malaysia ataupun penonton yang menonton abang. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa kepada semua umat Muslim lah kat Malaysia. Semoga bulan Ramadan ni kita diberkati semualah. InsyaAllah. Dan jangan puasa buka-buka puyuk. Jangan puasa buka-buka puyuk. Zalika, Zalika, Zalika. WhatsApp segera kepada saya 0123400034. Zalika, 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 kaulah gadis jelita. Bila ku berjalan sebelah, terasa rusuk bergetar. Zalika, 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 kaulah yang mempesona. Bila ku terdengar